Hari ni kita ada sebiji RB1 Salam semua. Kami dari Alpha Performance. Kami ada sebiji Honda Odyssey RB1. Bermasalah langgar lubang. RB1. Bunyi Okey, kita mula daripada bahagian depan Kita mula sebelah sini. Okey. Saya mula daripada bahagian depan. Ini pun dulu dah buat Tapi saya nak bagi tahulah apa nama semua. So sekarang kami nak masuk Wind Impact Racing Bush. Wind Impact Racing Bush bahagian depan. Okey, 1 2 3 4. Okey, dan untuk knuckle bush pun kami dah ada. Knuckle bush pun kami sudah ada. Bush. Okey, knuckle bush 1 2 3 Knuckle bush 3. Dan juga trailing arm yang paling penting. Paling penting trailing arm yang rumah dia tu. Okey, ini kita dah ada Cantik punya barang. Kita main Wind Impact Kau nampak kita main Wind Impact Racing Bush Japan quality. Sudah ada Tak perlu ganti sketul Tak boleh tukar sketul. Tak perlu ganti sketul. Dan bush untuk ini pun kita dah ada. So ni pun kita ada pun dah ada dah. Tak perlu nak tukar besi sketul macam ni. Ya. Buh dia pun cantik bang, nampak. Okey. Dia kadang-kadang warna berlainan tapi kualiti dia sama Ya. Kuning dengan merah hitam sama aja. Wind Impact je Janji beli brand Wind Impact Racing. Okey, ini bahagian belakang trailing arm Okey, macam ni trailing arm. Okay. Duduk kat situ kan? Ya, duduk kat sini. Okey. Nampak Okey. Banyak habus Honda Odyssey kan? Ya, banyak. Dia lower arm kiri kanan pun sudah ada 6 biji. 6 biji. Trailing arm sudah 4 biji kiri kanan. Knuckle bush sudah ada 6. Tapi tu yang cantik bang, lower arm besar tengok. Kita punya Wind Impact, okey. Cantik dah. Ramai yang tanya ini PU ke apa? Ini bukan PU, ini full rubber. PU, bukan Teflon, dia full rubber. Ramai orang tanya Wind Impact tu apa? Kejap lagi kita tunjuk Wind Impact tu apa. Jika boost absorber ini rosak pun kita boleh buat balik. Boleh buat balik. Jika ada boost yang dah pecah, ini tak perlu risau. Balik. Di sini Alpha kami boleh buat juga. Tak perlu ganti satu absorber. Ramai orang tanya Wind Impact tu apa? Ni Honda Odyssey. Okey, ini pun dah baru buat juga. Turbo. Ini low arm, ramai yang tahu warna ni dari mana Ini dah tahu warna daripada mana, kilang mana, tapi saya nak bagi tahu datang juga buat bushing kita Pakai Wind Impact Racing Bush. Cantik. Tengok low arm ni dah tahu low arm ni company kilang mana yang punya. Tapi dia pun boleh pakai Wind Impact Racing Bush. Tak kira apa brand lower arm pun, kita ada boost dia. Boost ada. Jangan risau brand apa lower arm. FD. Kita ada. Ni Honda Civic FD. FD Full rubber. Full rubber juga. Jangan ingatkan ini PU bukan PU Kita tengok dia punya mainan macam mana. Okey. Untuk step boost pun kita dah sedia. Boost pun ada bang, nampak. Wind Impact Racing Bush. Kita nak tengok Wind Impact tu apa bang. Orang tak tahu lagi, ramai tak tahu lagi Wind Impact tu apa. Wind Impact tu dia sejenis boost. Ni sejenis boost Wind Impact yang berkualiti Jepun. Satu lagi ketepatan 100% masa membelok. Dan lagi satu handling. Handling dia tu macam mana bang? Kita nak contoh. Okey. Masa kita macam ni, asal OEM Original OEM. Kita langgar lubang. Jika ini pun dah bergerak macam ni, bagaimana? Kalau dekat kereta? Dekat kereta. Dia lagi berat. Lagi berat, lagi goyang. Steering semua dia akan vibration langgar lubang. So ketepatan dia tak dapat. Kalau ini Wind Impact ini, okey, nampak dia fleksibel fleksibel, lagi dia cantik. Lagi besar. Dia padu Padu lagi. Okey, jom kita tengok dia bandingkan dengan OEM dengan kita punya Wind Impact. Okey, dua-dua tangan jari sama posisi Oh, yang ni lagi main. Dia main. Sebab apa? Dia bukan full rubber. Bukan full rubber. Lagi satu Wind Impact ni dia bukan Teflon. Keras tengok. Okey, kalau PU ni. Ni tunjuk. Wah. Bunyi dia berlainan juga PU Warna merah juga. Warna merah juga. Jangan ingat warna merah tu Wind Impact. Okey, saya dah ambil keluar, jangan ingat. Okey. Bunyi dia berbeza. Tapi nampak ini dengan ini sama tapi bukan Bukan. Nampak dia punya beza. Lain. Okey, untuk pengguna untuk Myvi pun kita pun ada. Okey, Myvi
pun kita full rubber tengok dia main juga main. Yang ni yang pakai AC boost bang dia pun ada untuk AC boost. Ini untuk Nissan semua kita semua dah ada. Semua dah ada dah. Okey, jom kita tengok dia main ni untuk main perbezaan dia. Yang tu lagi banyak lah bergerak. Permainan dia banyak. Okey, sekarang untuk pengguna-pengguna Mavic tak perlu tunggu. G3 mari terus pasang saja. Terus saja pasang. Kita sudah ada baru ada baru. Sudah siap. Siap. Tak payah beli lawak am kat luar, datang je sini. Lepas tu bang, kalau dah tukar lawak am kat sini boleh buat elemen sekali tak sini bang? Terus kita dekat itu elemen bag kita. Ini satu kita verify kita nak buat. Dia ada buat lawak am, cek bunyi. Macam contoh kereta ni dia dah buat semualah. Masalah kereta dia boost dia bila dah buat chamber lagi, kita elemen lagi pun kita buat bushing full. Nissan Terna pun dia buat boost juga semua jenis kereta belakang, mana kalau datang sini dia one stop center datang sini one stop center macam Toyota Wildfire ni baru siap. Kita baru siap. So kita dah buat alignment sekarang. Alignment machine kita sini. Alignment machine 3D bang Kita punya dah ada 3D wheel alignment system alignment system. Kalau senang cerita, kalau dah begini dah memang 3D. Memang 3D lah, dia ada 3D. Okey, kalau dah begini memang 3D. Satu lagi. Dia ada buat flashing aircon. Flashing aircon. Siap penukaran minyak kompresor. Pump balik minyak baru, minyak kompresor tukar minyak baru. Dan masuk gas baru. Ada promosi RM88. Tak perlu risau apa-apa. Datang alamat dan nombor telefon kan. Saya nak tengok alamat nombor telefon dekat mana. Lepas tu kedainya hari apa buka. So sempena bulan berpuasa dan sempena raya kita akan beroperasi sampai penuh Tak ada tutup bang tak ada cuti. Bulan puasa kita tak ada cuti. Buka full. Tak ada cuti. Okey, kita alamat ni Proton ni Toyota lama, KE, Toyota Vios, semua ada. Semua macam-macam bagai kereta dia ada buat. Ini alamat kami. Alamat sini. Okey, dan nombor telefon. Nombor telefon 014 600 3839. Pejabat office. Dan ini pun boleh, Mani pun boleh. Tija pun boleh, semua boleh. Okey, ini our service siapa-siapa. Okey bang, brake Brembo. Jom. Kita bermula daripada BMW BMW. Okey, Brembo yang mana nak pasang Brembo F50 semua boleh. Semua ada. Okey, tersedia. Jemput datang sahaja, siap plug and play. Ini 4x4 4x4 semua ada. Okey bang, nombor telefon kalau orang nak datang. Okey, 014 600 3839. Terima kasih bang. Sekian, terima kasih. Kedai tak ada cuti bang Tak ada. Kalaupun bay penuh, tunggu. Kami akan pastikan tetap siap kereta tak ada tinggal Memang banyak bang. Hari-hari ni dah nak raya dah ni bang. Suasana raya dah merasa dah. Sekian dulu bang. Terima kasih. Ini BMW pun dah masuk. Ya, betul-betul saya berterima kasih. Ramai yang datang daripada jauh-jauh untuk mendapatkan winning Paris Impulse ini. Ya, betul. Sekian, terima kasih. Padulah.